Tunggu tayar tu keluar dawai atau botak licin. Rugilah aku. Macam mana aku nak kaya jual tayar cepat? Assalamualaikum, selamat pagi. Ini untuk video pasal tayar TWI, Tire Wearing Index. Benda macam ni aku rasa ramai yang dah tahu, tapi video ni untuk kepada yang tak berapa tahu lagi. Setiap tayar-tayar baru ni, Mazzella ke, Pirelli ke, apa-apa pun tayar, dia orang ada TWI. Apa tu TWI? Tire Wearing Index. Ini indeks kehausan tayar. Bukannya haus tu kau kena bagi dia air. Haus cuma kena tukar lah. Sebab aku ada beberapa hari ni aku ada jumpa orang share dekat WhatsApp. Tayar dia guna dah keluar dawai, dah botak habis. Lepas tu kawan-kawan pun komen. Bang, macam ni lah baru well used. Ini bukan well used bang. Ini bukan well used. Sebenarnya nak tahu tayar tu dah kena tukar ke tak, dah tengok dekat tayar wearing index. Bila ada tayar wearing index, macam ni contohnya. Nampak ni? Ini wearing index. Bila dia dah touch ni, baru tukar tayar lah. Dia tukar tayar. Bila dah touch. Maknanya, kemampuan dia untuk turun. Turun 20%. Tinggal 20%, tinggal 10% lagi. Jadi kalau nak pakai tayar tu, boleh pakai. Tapi, korang dah memperjudikan nasib anak dan bini korang kat rumah. Jangan bahayakan diri. Tayar kena tukar sebelum masa dia. Bukanlah lepas haus tu dah botak keluar dawai baru kau cakap, oh well used. Lepas ni baru berbaloi. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Kalau macam ni, ini contoh lain. Tayar wearing index dia tak kena. Tak kena lagi. Tapi tayar dah crack. Okay? Jadi, tukarlah tayar tu bila dah kena wearing index dia. Okay? Sebab apa? Aku ada banyak tayar macam ni. Kalau korang tukar tayar tu, kalau korang tunggu tayar tu keluar dawai atau botak licin, rugilah aku. Macam mana aku nak kaya jual tayar cepat? Tayar ni banyak ni. Aku nak clear. Tapi kalau korang tunggu sampai keluar dawai baru nak tukar, rugilah. Rugilah aku mega kan. Jadi jangan lupa nak cari tayar, Petronas Motor Expert bagi Black Fire Score. Right. Banyak ni tayar. Tayar murah, tayar mahal semua tu.